hikmahnya, saya macam dah mula nampak kenapa Amir dan El dipilih untuk sertai kita. Tak sangka cepat betul kau cari. Kami akan ambil alih projek ini sekarang. Apa? Datuk, masih nak teruskan? Saya tak setuju. Malangnya keputusan itu bukan lagi di tangan kamu. Ejen Dayang, kamu digantung dari tugas sebagai ketua Teras Tekno berkuasa serta-merta. Dato', tidak boleh macam ni. Kenapa tidak? Ciptaan kamu yang telah berkali-kali membahayakan Sabaraya. Kamu tak fikir akan ada akibatnya? Berani kau. Lepas segala yang dia dah lakukan untuk bandar ini. Hans, saya faham. Saya terima apa saja hukuman yang Datuk rasa setimpal. Mata akan terus beroperasi di bawah pimpinan 3 ketua Teras hingga kamu layak dinaikkan pangkat semula. Atau sehingga saya jumpa pengganti yang lebih sesuai. Bawa apa ni? Ada masalah ke, Ejen Gan? Mereka takkan faham betapa beratnya tugas menjaga Sabaraya. Kalau kamu fikir saya akan sambung berkhidmat tanpa Dayang, kamu dah hilang akal. Baik, kalau macam tu, lagi senang. Saya tak perlukan sesiapa yang enggan berikan kerjasama. Sila tinggalkan fasiliti ini sekarang sebelum kamu dipaksa keluar.